Bind, Torture, Kill. Salah satu cerita jenayah yang paling menyeramkan melibatkan seorang lelaki yang bernama Dennis Rader yang lebih dikenali sebagai BTK Killer. Bind, Torture, Kill. Dia menggemparkan Wichita, Kansas selama lebih daripada 3 dekad. Kes ni sangat menyeramkan sebab dia menunjukkan bagaimana seorang lelaki menjalani kehidupannya dengan menggunakan 2 watak. Watak yang pertama kelihatan seperti orang biasa, watak yang kedua pula adalah watak seorang lelaki yang melakukan jenayah kejam. Dennis Rader kelihatan seperti orang biasa. Dia adalah seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak, seorang suami, ketua gereja dan juga sukarelawan komuniti. Dia bekerja sebagai seorang pegawai penguatkuasa peraturan di Wichita, Kansas, dan dia sangat dikenali dengan ketegasannya ketika melakukan kerja. Namun di sebalik imej biasa itu, Dennis Rader menyembunyikan obsesi gelapnya terhadap pembunuhan. Dari tahun 1974 hingga 1991, Rader telah pun membunuh seramai 10 orang, termasuk beberapa ahli keluarga. Mangsa pertamanya adalah keluarga Otero pada tahun Januari 1954. Dia memecah masuk ke dalam rumah dan mengikat setiap ahli keluarga dan membunuh mereka dengan cara yang sangat kejam. Mangsa-mangsa lain adalah wanita-wanita yang dia ekori sebelum dia menyerang mereka. Dennis Rader ini sering menghantar surat ke balai polis dengan tujuan mengejek mereka dan memberitahu secara terperinci jenayah yang dilakukan olehnya. Disebabkan perbuatannya itu, dia mendapat gelaran sebagai BTK Killer, iaitu Bind, Torture and Kill. Bermaksudnya dia mengikat dahulu mangsanya, kemudian dia menyeksa mangsanya itu sebelum dia membunuh mangsa tersebut. Surat-surat yang dihantarnya itu penuh dengan rasa sombong kerana dia percaya bahawa dia lebih bijak daripada pihak berkuasa. Keupayaan Rader mengelak daripada ditangkap selama beberapa dekad adalah kerana kehidupannya yang tidak mencurigakan. Jiran-jiran Rader menggambarkan Rader ini adalah seorang lelaki yang sangat peramah dan sering membantu orang. Penglibatan Rader dalam aktiviti gereja membantunya untuk menyembunyikan identiti dia. Isteri dan anak-anak Dennis Rader sedikit pun tidak tahu tentang kehidupannya sebagai seorang pembunuh. Ego Rader akhirnya menjadi punca penangkapannya. Pada tahun 2004, dia kembali berhubung dengan pihak berkuasa menggunakan surat-surat dan juga floppy disk, iaitu disket. Dia percaya bahawa cakera itu tidak dapat dikesan, tetapi pihak penyiasat menggunakan metadata untuk mengesan lokasi cakera itu datang daripada gerejanya. Pada tahun 2005, DNA mengesahkan dia terlibat dalam pembunuhan tersebut. Rader mengaku melakukan jenayahnya dengan terperinci dan tidak mempunyai sedikit pun rasa penyesalan. Pada tahun 2005, dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebanyak 10 kali tanpa parol. Sampai ke hari ini, dia menjalani hukuman penjara di Kansas dan menjadi subjek uji kaji tentang psikologi penjenayah. Kes BTK ini menjadi pengajaran bagaimana seorang individu yang berbahaya boleh menyembunyikan dirinya di khalayak ramai, menjalani kehidupan seperti biasa sambil melakukan kekejaman yang tidak dapat dibayangkan. So guys, kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita jenayah yang kejam dan juga cerita-cerita hantu yang menyeramkan, korang jangan lupa komen, like, share dan follow saya di page Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.